pada petang ini ya. Kita YBK melaksanakan amanah untuk menyampaikan bantuan-bantuan yang disumbangkan oleh publik kepada kumpulan sasar yang telah pun dipilih oleh lembaga, iaitu hari ini 4 rumah: Encik Muhammad Fitri Abdullah, Kamarul Hisham bin Kamaruddin, Ismail bin Mokhtar, yang ini rumah yang kita buat ni, dan Muhammad Zul Hashimi bin Ramzan. Bantuan ini kita kutip daripada orang ramai untuk diberikan sebanyak 600 pada satu keluarga bagi perbelanjaan berbuka puasa dan bersahur. Jadi di samping kita menyampaikan bantuan-bantuan ini, ada pula rakan-rakan strategi kita yang lain. ICU sendiri bagi kotak rezeki, kemudian Ibrahim company yang besar tu menyampaikan juga bantuan, juga Dash Lady itu Mami dan Coca-Cola menyampaikan bantuan. Jadi orang kata sekali membuka pura 2-3 hutang lansai lah, kita tolong dia orang sekali. Jadi program ini kita buat pada setiap kali Ramadan. Selama ini orang membantu untuk beli baju, tapi kita rasa kita bantu untuk berbuka. Itu pun tak cukup lah, RM20 sehari kan. Kalau 600 tu, RM20 sehari. Tentu tak boleh menampung lah dengan harga semasa. Kita berharap di musim-musim yang akan datang kita dapat naik harga, dan kita harap semua publik yang membantu ni faham betapa sulitnya untuk berbuka puasa dengan RM20 semalam. Jadi kita dapat tambah di masa akan datang. Jadi saya nak mengucapkan terima kasih kepada semua penderma-penderma. Hari ini kita sampaikan derma khairat bantuan daripada Tan Sri Muhammad bin Muhammad Taib. Dia membantu untuk 10 orang. Ya. Begitu juga dengan yang lain-lain. Tahun ini kita akan membantu 400 keluarga. 400 keluarga, dan sudah tahun ke-18. Perbelanjaan yang kita dah keluar untuk program ini lebih daripada 1.3 juta yang kita dah keluar lah selama 18 tahun ni, insyaAllah. Untuk masa akan datang, saya nampak tadi kita menengok rumah-rumah tu kan. Itu ialah sebahagian daripada hidup. Dan kita lihat selepas kita menengok ni, dengan ICU datang, ini wakil Jabatan Perdana Menteri kan, RKM ni wakil semua orang lah, semua orang dapat maklumat ni juga akhbar-akhbar ni, dan Jabatan Agama juga. Tadi kita tengok Muhammad Fitri tu ada anak 5 orang tadi kan, semua tak sekolah. Dan kalau mereka tu mu'alaf, apakah selepas kita bagi dia mengucap, kita biarkan saja dia tu? Tak kisahlah anak-anak itu. Patutnya mesti ada satu kerja. Saya dapat khabar di apa nama Baitul Mal, setiap kali budak ni masuk kelas dia dapat RM50. Kelas belajar agama tu. Jadi kalau kerajaan siapkan apa pun peruntukan, tapi kalau pelaksanaan tak berjalan, tu sayang tu. 5 orang tu kita tengok tadi kan. Jadi itulah saya nampak harapan masa depan kita makin berhentilah kita bercakap mengenai pembasmian kemiskinan ni kan, kerana kita kaya kan, kita negara kita nampaknya makmur. Jadi kita berharap sangat supaya semua pihak, daripada ketua kampung sampailah ke atas tu, semua orang bertanggungjawab lah. Tak mungkin RTM jumpa satu projek di kampung A tu, malulah kita kalau RTM yang jumpa. Sepatutnya orang kampung itu sendiri sudah boleh menyelesai kan. Kalau dia tak boleh menyelesai, jodohkan dia dengan pihak penyelesai. ICU ada, pusat zakat ada, kebajikan masyarakat ada. Jadi harapan saya kan sentiasa macam itulah, semua orang berperanan lah untuk menyelesai masalah. Bagi rumah ini, anak dia 2 kali kembar perempuan. Yang kembar pertama dulu dah kita ambil di asrama, dan dah lepas SPM. Sekarang ni bekerja sambilan sementara untuk masuk universiti. 2 orang lagi kembar juga, kita masuk ke tiba-tiba di sini pelajarannya bagus benar, kita minta masuk ke MRSM. Sekarang kita pindahkan dia ke MRSM Kuala Kubu. Jadi bagi pihak kami YBK, untuk keluarga ni dapat selesailah. Untuk anak-anaknya. Tapi untuk rumah YBK tak mampu lah nak bina kan.
Jadi itulah kita harap sangat supaya yang kami mampu kita buat, yang lain tu kemampuan itu tak ada pada kita, pihak-pihak yang mampu lah. Saya kejut juga lah tengok ramai datang rumah. Perasaan tu macam mana nak sama Ramadan itu? Saya pun banyak-banyak terima kasih lah. Kadang-kadang cuma juga tu pun terima kasih juga. Saya pun teronok juga lah. Tengok kejut lah tengok ramai orang. So kalau biasanya kalau persiapan Ramadan tu macam mana? Kalau sebelum bersama dengan YBK? Buka puasa je lah. Oh, tak puasa lah. Ada lah orang datang hantar makanan dan sebagainya. Ada ustaz yang mau kata apa. Oh.